acara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, para sahabat semua. Hari ini kita berjumpa untuk latihan teknik asas zikrullah. Dan sebelum itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Yamas kerana berjaya menganjurkan TOT di Solo ini. Dan sebelum kita mulakan majlis kita ini, mari kita sama-sama doakan kepada Ustaz Haji Hussein yang sekarang dikabarkan mengalami mass stroke di Singapura. Jadi kita doakan agar beliau diberikan rahmat Allah Ta'ala dan juga diberikan kesihatan yang baik sepanjang hayat beliau, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabat semua, sebelum kita mulakan majlis ini, mari kita sama-sama menghadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan agung kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta para sahabat dan juga para tabi'in dan kaum muslimin seluruh dunia, insya-Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'in wa sahbihi summa ila لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أما الشيء لهم الفاتحة. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para sahabat, pagi ini kita akan mempelajari tentang latihan teknik zikrullah. Ini khas untuk para pensyarah untuk berhadapan dengan para pelajar yang nanti sebagai pensyarah untuk student yang baru lah, kan? Kita kena beritahu tentang asas pula, asas zikrullah, kan? Sampai peringkat zikrullah, kita memaklumkan dia tentang cara-cara zikrullah secara asas. So hari ini kita akan mempelajari bimbingan teknik zikrullah. Akan dimulakan dengan pembersihan minda dan juga kalbu, atau kalbu kan, minda ataupun kalbu. Dan kemudian kita akan tumpukan cara lakukan latihannya adalah tumpuan atau fokus. Dan kita buat juga zikrullah cara mata tertutup dan juga mata terbuka. Kemudian kita akan membina zikrullah atau membina base camp secara seperti lalu, kan. Kemudian cara berdoa sejeka, sehasta, sedepa. Lepas kita latihan solat khusyuk. Dan juga kita akan buat juga zikrullah melalui pintu ingatan. Dan kita akan lakukan nafi isbat. Dan juga zikrullah dalam keadaan pandangan hakikat, pandangan makrifat. Dan juga zikrullah sentiasa sepanjang masa. Tapi kita tahu zikrullah ni adalah nadi ahli sufi, kan? Zikrullah adalah nadi ahli sufi, ataupun seperti lilin yang yang di malam hari tengah gelap. Padahal kita zikrullah kita junjung je, sentiasa junjung Allah Taala, jalan sentiasa ingat Allah Taala. Untuk istilah zikrullah, zikir memang kita tahu zikir itu adalah artinya ingat, kan? Zikrullah adalah ingat Allah SWT. Jadi kebanyakan zikir, setiap kali kita lafaz zikir itu disebut sama dalam Quran ataupun dalam hadis Rasulullah SAW, ianya lebih bermaksud pada ingatan, ingat, bukannya lafaz. Itu zikir, kan? Hebatnya zikrullah ini, Rasulullah telah bersabda bahawa baginda menyatakan, maukah kamu beritahukan kepada kamu, maukah aku beritahukan kepada kamu bahawa amal yang terbaik dan paling redha di sisi Tuhan adalah yang mencapai derajat tertinggi, yang lebih baik daripada sedekah emas dan perak, ataupun lebih baik daripada kita berjihad membunuh musuh-musuh bunuh kita, kan? Ianya adalah zikrullah. Maknanya ibadat yang tertinggi, darjah yang tinggi, lebih baik daripada sedekah emas dan perak. Jadi sebelum pembersihan minda, sebelum kita pembersihan minda, kita nak kena mengenalkan dulu apa arti hati dengan mata hati tu, kan? Kalau hati memang kita dah tahu, minda, kan? Mata hati tu adalah bila kita pejam mata, cuba tengok, kita gerakkan lagi, anda buat corong tu.
kena nampak corong. Itulah mata hati sebenarnya. Corong tu kalau kita tengok, kita pandang daripada dalam keluar, kita akan nampak seolah-olah kita duduk di dalam, jiwa kita di dalam. Kita nampak seolah macam tingkap kan. Daripada dalam lihat di luar tingkap tu. Cuba rasakan, cuba longgarkan roh kita tu dengan jasad tu. Renggangkan. Kita rasa seolah kita duduk dalam satu sarung tu. Itulah kita sebenarnya, jiwa kita. Yang ni sarung kulit je, baju pakaian kan. Cuba tengok perlahan-lahan, kita pandang kedua, macam tingkap tu. Kalau tak dapat nampak, gerakkan kanan kiri nampak yang corong ataupun warna silver kan, pula tu macam mata kan. Itulah mata hati. Dan kita cuba rasa kita duduk di dalam, kita rasa itu diri kita sebenar. Cuba tengok daripada tingkat, macam tingkat rumah kan. Tengok di luar, kan kita rasa kita ada kat dalam sarung kan. Itu kita sebenarnya. Yang ni kulit je. So yang tu, mata hati tu kita nak tolak ke atas ni, nak tolak ke umur-umur. Bila kita dah faham, kita boleh mudah nak tolak. Kalau kita nak tolak ke atas, ataupun nak tengok kanan. Sebab mata zahir ni boleh tengok ke depan saja. Mata hati dia boleh pusing 360 darjah. Kalau kita ke kiri, kita boleh kiri, ke belakang. Berarti gelap lah kan. Kita pegang tangan sini, kita tengok belakang, kita tekan sikit. Tengok ke kanan. Dia boleh pusing 360 darjah mata hati. Kalau mata zahir memang dapat depan je, dia tak boleh ke belakang. Itu beza kan, mata hati dengan mata zahir. So kita gunakan mata hati kita. Setiap kali zikrullah kita akan gunakan mata hati lonjak ke atas, pandang ke atas. Seterusnya itulah mata hati. Kita kena faham dulu mata hati itu. Kemudian termasuk pembersihan minda. Minda kita memang hari-hari, tiap-tiap hari kita akan rasa banyak fikiran kita kan. Jadi kita kena bersihkan, maknanya duduk dengan diam kan. Duduk diam, ambil ke tempat yang lapang, bertenang. Cuba kita lupakan itu. Paling mudah sekali kita bacakan 3 kul. Mana baca dalam minda tu baca kul Allah 3 kali. Itu cara asas. Cuba baca dengan minda kul Allah, diam kan. Baca dengan akal je 3 kali kul Allah. Kemudian baca Al-Falaq, Al-Nas dan juga Al-Fatihah. Nanti semuanya akan hilang. Kita dah fokus itu je. Kita cuba buat. Cuba baca 3 kul. Pejam mata, bacakan kul Allah 3 kali, surah Al-Ikhlas dan juga Al-Falaq dan juga Al-Nas. Kemudian baca Al-Fatihah. Cuba tupu pada bacaan tu dan cuba ingatkan Allah. Apabila semua dah bersih, hanya ingat pada Allah, cuba ingat nama kita sekali. Nama apa nama kita? Kalau nama Jaafar, saya ingat Jaafar. Saya tak berhuruf, tidak mengeja, Jaafar je. Tu ingat kan. Ataupun Allah, tu ingat. Di sini dia kata, jika kamu tumpukan hati kepada yang lain daripada Allah, maka kamu telah syirik. Oleh itu janganlah sekutukan Allah itu secara kasar atau secara halus. Ini kata Syekh Qadir Jalani ya. Bila kita zikrullah tu tumpukan. Ini dalam solat, kita dalam solat ni, dalam solat kalau kita tumpukan pada yang lain, maknanya kita dah duakan Allah. Tapi ini kita latih dan kadang bukan di luar solat. So cuba tumpukan kata Allah. Ingat tak Allah tu. Allah tak ada buruk, tak berwarna, tak boleh diumpamakan, tak boleh diserupakan. Kosong kan. Allah, cuma ingat. Boleh kan? Jangan jadi macam ni. Kita mulut sebut ingat Allah kan, baca Quran nanti dalam sembahyang ni. Bila kita sembahyang, kita baca surah-surah tu kan. Tapi fikiran tentang yang lain. So bila kita ingat Allah,
hendaklah tidak diserupakan, tidak diumpamakan, tidak berhuruf, tidak berwarna, tidak berbunyi dan juga marai kan. Kita nak hilangkan ni apa dalam kepala kita ni, kosong ni. So latihan dia nanti cuba ingat nama sendiri dulu tadi. Ingat nama sendiri. Kemudian masukkan Allah tu. Gantikan nama kita dengan nama Allah. Allah kan. Tidak serupa, tidak seumpama. Okay. Bersihkan medan ni baca tadi, baca 3 kul tadi dan baca 3 kul, baca Ikhlas, baca An-Nas, Al-Falaq, lepas tu baca An-Nas, lambat. So bila kita ingatkan kepada bila kamu mengingatiku, nasya aku ingat kamu. Allah berfirman kan dalam Baqarah. So sekarang kita masukkan ni. Ingat Allah, fokus. Kemudian kita akan nampak mata hati kita naik ke atas. Tumpuan fokus tu. Ya Allah, bismillah Allah. Mata hati naik ke atas. Tolakkan mata hati tu ke atas. Dia dah kadang mata pejam. Kemudian jangan tekan. Kalau tekan takut jadi ada yang vertigo, ada yang pening. Jadi kita tolak pelan-pelan, lembut je tolak atas. Kita lembut datang, jangan datang sendiri kucinya tu. Bila kita bertendai dia akan datang sendiri, dia kacil lah. Bila lepas tu kita cuba masuk ke Allah. Allah, 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 Allah daripada depan. Dia akan makin keras tu. Kita punya tu rasa pejar tu makin membesar. Dia kacil. Kalau tak nampak daripada depan, cuba daripada belakang. Allah, Allah, Allah. Kalau tak nampak daripada belakang, cuba dari tepi. Kanan ke, semuanya boleh daripada mana. Yang paling mudah bagi kita, kalau kita rasa serasi dengan yang daripada belakang ke belakang. Kalau kita serasi daripada depan lah, maknanya mudah bagi kita mengisikan isi yang ingat Allah tu daripada depan. Ada yang dapat daripada belah kanan, ada yang dapat belah kiri, ada yang dapat daripada belakang. Kalau biasanya belakang paling mudah, sebab kita pandang macam pandang belakang kan, kita tekan dia cepat. Kemudian bila dah terkunci kan, arahkan ingatan Allah tu pada atas tu, pada rumput. Bertahan itu. Bertahan. Bila kita tenang, sebenarnya kita boleh bicara dengan Allah SWT tu. Kita boleh bicara. Bila kita dah tenang, kita boleh bicara dengan Allah Ta'ala. Maha suci kau ya Allah. Maknanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wala quwwata illa billah. Kita boleh bicara ya Allah aku. Macam-macam boleh minta. Sebab kita dah bersama dia dah ingatan tu. Bila kita ingat dia ingat kita. Sebab bila kau ingat aku ingat kau. Kan? Kau ingat aku ingat kau. Lepas tu selepas mata tu tutup, kita cuba buka. Masa pejar tu ada, kita buka mata perlahan-lahan. Kita rasa mata kita rasa kuyu tu, kuyu. Maknanya dah terkunci tu. Di situ tak payah fikir apa lah, ingat Allah je lah. Jangan ada was-was, kita mesti yakin bahawa Allah Ta'ala kita ingat dia ingat kita. Yakin sebenarnya. Sebab Allah Ta'ala pasti mengingat kita. Kemudian dalam masa tu bukan kita bolehlah tahan je, jangan bagi hilang tu pejar tu. Walaupun kuyu kita nampak depan, kita boleh jalan kata kan. Dan cuba mata tu tutup balik. Kalau kita terlepas je, katalah dah terlepas ingatan tu, ulang balik kan. Maknanya
Yang paling penting sekali cepatnya bila kita tengok mata hati kita gerak mata hati dulu, nampak kalau corong tu dulu. Lepas tu kadang-kadang bila termasukkan isikan Allah tu kan, dia cepat kacil. Kita kalau ketika mula kita dah terputus. Bila nak start balik kan, kita buat mata hati tu kita gerak kanan kiri kanan, nampak corong kan. Kita rasakan kita dalam, lepas tu kita masuk isikan Allah. Itu cepat dia ni. Dia mengumpul gel tu. Mata tutup, mata terbuka. Mata tutup tu lah tadi. Kita tegang, kita relax. Tahan dia. Istiqamah lah. Ingat Allah. Itu dalam keadaan kita duduk rehat kan. Kita masa free dalam bas ke apa, kita boleh buat itu je. Sepanjang masa. Dan bila kita ingat Allah tu, kadang wajah kita begini, macam kadang mata terpejam. Kita kalau orang tengok daripada luar kan, nampak kita punya ni minda dahi kita nampak berkedut sikit lah. Macam bonjol sikit depan ni. Dalam keadaan mata terbuka pun sama. Kita rasa jalan, kita buka mata, dia rasa ada pejal dari dahi. Begitulah kalau kita jalan seharian, saya ingat dia kan. Kemudian dalam untuk banner base camp ni, setiap masa kita ada masa lapang, kita cuba sentiasa buat supaya dia jadi kebiasaan, dia kekal base camp. Bila base camp tu dah kekal, pejal dah kekal, jadi mudah bagi kita lah. Setiap masa kita tinggal Allah, dia dah automatik. Tapi jangan tekan. Kalau kita tekan, sakit, berat kan. Kita relax, kita setakat yang kita rasa ada tu melekat tu kan, kita tahan. Lepas tu dia akan datang ni. Kalau kita isi Allah lagi, dia akan lagi, dia kacil lagi. Kita isi Allah, dia kacil lagi. Dan kita tolak datang, relax je. Itu je sebenarnya. Tunggulah apa yang akan datang. Kalau masa kita dalam keadaan begitu, kita berbicara dengan Allah. Sebab hanya Allah yang boleh tolong kita. Apa-apa kita hendak kita kan, cakap ke dia. Sebab dia Tuhan kita kan, cakap je lah. Tak perlu nak minta tolong siapa-siapa, minta tolong Allah je. Kemudian tentang banner base camp ni. Bila banner base camp ni dah dapat base camp, katalah kita nak mohon untuk doa lah kan, doa. Bila kita ada kesusahan, bila kita berdoa, itulah kalau kita benda tu yang sangat serius ketika, pasti kita akan datang sedekah swasta kan. Kita akan naik sedekah swasta. Dia akan link macam ke antena. Kita mesti yakin Allah Ta'ala tu akan sambung. Sambung tu. Akan berhubung. Maknanya kalau kadang kita seperti orang lemah lah, orang lemah kan. Orang lemah, ya Allah, dan yang mana jambu kan. Itu memang rapat betul, rapat. Itu memang sahasta. Lebih ada sahasta tu. Kita punya link tu. Kalau dalam keadaan biasa, kita hanya ambil selepa je. Sejekal je, kita duduk sejekal. Sejekal tu macam biasa, relax. Kalau kita duduk masa berehat, masa ROC kita lah, rehat one corner kan. Ataupun kalau NST tu naik pembinaan. Kalau NST dia kata NST tu kita naik, tunggu dan serah. Itu macam kita berdoa. Kita kata dalam keadaan kesusahan, dalam ada musibah nak minta selesaikan tu, mana kita naik, tolak naik atas, duduk habiskan. Itu cerita kepada Allah SWT semua apa masalah kita kan. Kita tunggu, pasti insyaAllah Allah akan bagi jawapan. Ini kan macam ni. Base camp dah ada. Bila kita naik ingatkan Allah tu, kita duduk hanya sejekal je. Sejekal maknanya bertenang tu, tak serius maknanya. Masa kalau ada masalah pun tak serius sangat. Kalau masalah tu memang serius, kita akan naik lagi tinggi. Mohon kita tu. Kadang-kadang kita sampai menangis kan, keluar mata tu.
Sedekah sedepa sehasta. Ni base camp. Base camp mana? Kalau dah ada base camp ni kita nak bentukkan, dia akan kekal. Bila kadang-kadang kita berjalan hari kita cuba check balik. Kita check tau. Ada tak? Jangan lupa. Kita selalu check. Ada, okey. Kalau tak ada, kena bina balik. Sebab kita dah ada awal kan. Kalau dah lama dia tak hilang lah. Dia tak payah hilang. Takkan hilang. Dia akan ada. Itu ingat Allah. Satu. Okey, ketika berdoa, tadi dah berdoa kan. Guna ketika munajat kepada Allah Ta'ala adalah gerak badan, gerak hati batin dan juga gerak fikiran di arah hanya mengingati Allah Ta'ala. Memang kita fokus kepada Allah Ta'ala saja kan. Iaitu berdoa tu bila dah tenang, dah duduk atas base camp, itu doa tu. Kita mohon kepada Allah Ta'ala. Kita patah balik yang solat tu patah balik tengok ni. Kalau ikut rekas saja zikrullah ni kita kosongkan hati kita dari apa sahaja, kita masukkan ingatan Allah SWT dalam minda kita kan. Kita tupu mata hati tu, ingat Allah tanpa mensyirikkan dia, tidak menduakan. Kemudian setelah terkunci tu, kita rasa ingatan Allah semakin membesar, terbentuk berbenjar. Itu kita istiqamah. Lepas tu kita masuk dalam bilik kawat. Bilik kawat kita lihat, ni bilik kawat kita. Bilik kawat bukan bilik kawat ni, bilik kawat dalam minda kita, semua dalam kepala kita. Bezanya dengan orang tarikat, dia duduk dalam bilik tu. Kita minda ni hanya adalah bilik kawat kita sendiri. Dia tengok, kita patah balik, kita tengok ni. Okey, tadi kita kata mengenal hati dan mata hati. Kita dah tahu dah, mata hati adalah yang corong tu. Hati adalah minda ni, kan? Jadi sebelum kita lakukan pembiasaan minda, kita mesti terlebih dahulu memahami peranan hati dan mata hati itu. Kemudian mata hati adalah pintu kesedaran rohani. Mata hati amat penting dalam proses pembersihan hati dalam bidang tapak zikrullah. Maknanya tanpa kesedaran mata hati, zikrullah payah nak mengisi dia tu. Kemudian latihan pergerakan mata hati. Tadi kita ajar kan, ajar kiri kanan mata hati tu supaya kita mudah masukkan ingatan Allah tu. Kemudian kita kosongkan minda. Sebelum zikrullah itu lakukan semua, kita mesti kosongkan minda. Okey, hilangkan segala lintasan, segala perkara dunia yang mengganggu fikiran kita sehingga benar-benar kosong. Apabila kosong, barulah kita masuk Allah tu. Kadang perusahaan minda. Okay. Tadi dia cerita cara kita gunakan 3 Q kan. Paling basic kita, bila tu kita masuk, bacakan surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, atau Al-Fatihah, supaya tak ada gangguan luar tak ada. Kemudian okey, ni dah ajar latihan bersama. Buka mata zahir. Dan bila kita dah kemas semua tu kan, kita cuba buka mata perlahan-lahan, dia akan jadi kuyu, susah nak buka, tapi kita masih lagi boleh buka. Kita tahan je ingatan tu. Jadi kita boleh berjalan macam biasa. Kadang sedar. Okay. Kemudian persediaan solat khusyuk ni. Sekarang dalam solat kan. Dalam solat, sebelum kita solat, kita kena bersih dulu. Tamanina sekarang kita bersih dulu. Masukkan isi dulu. Dalam masa sebelum orang dalam keadaan orang ikamah lepas azan ikamah kan. Qomat tu sementara itu kita isi dulu. Bersihkan minda dulu sebelum sembahyang. Dah bersih masuk Allah, baru kita ni duduk tamanina tu tabiatul ihram kan. Macam Ustaz Azir ada cerita, sebelum kita satu gerakan tu, kita ingat balik Allah Ta'ala. Sebelum rokok, kita ingat balik Allah Ta'ala. Rehat sekejap, ingat balik Allah Ta'ala.
Jangan bagi putus. Selepas iktidal tu, iktidal ingat balik Allah Ta'ala, supaya sembahyang kita tu tak putus. Ya Allah, kadang-kadang dia terlupa juga, ganggu kan. Jadi macam disarankan oleh Ustaz Aziz, dia kata setiap pergerakan rukun tu kita cuba rehat sekejap, tamanina kan, duduk tamanina, ingat balik Allah Ta'ala. Itu cadangan yang bagus tu. Mana kita tak sentiasa ingat dalam 13 rukun sembahyang kita tu. Lepas solat je kita ingat balik. Kita kamar saja ingat balik. Tapi lepas sembahyang biasanya ustaz sarankan dia dulu habis solat je terus baca 3 ku dalam Hamidah untuk khatamkan Quran tu, kata. Itu amalan Ustaz Yusin lah. Lepas solat dia akan pergi 3 ku dulu, baru dia berdiri kepada yang lain lah. Dia habis solat bagi salam, dia akan duduk dia baca 3 ku, 3 kali zikr Allah, 3 kali ikhlas dalam Hamidah. Itu dia pesan kita. Supaya setiap kali solat kita khatamkan 3 Quran tu. Ibarat gitulah. Dan jadi untuk solat khusus ni, sebelum solat rehat badan dalam keadaan tenang, cari kosongkan minda, hilangkan segala ingatan daripada dunia ni, bersihkan semua lintasan supaya benar-benar kosong. Kemudian masukkan ingatan Allah, rasa penuh, penjar umur kan. Ini tanda bahawa minda sudah dipenuhi oleh zikrullah lah, kalau dah penjar tu. Kemudian tamanina awal, duduk dengan tenang, niat solat, lakukan takbiratul ihram kan. So baca, lepas tu kita baca dah ibtidah, Fatihah, ayat lazim tu kan. Sebelum setiap rukuk tu, sebelum rukuk berhenti sekejap, maknanya rehat. Macam disarankan oleh Ustaz Aziz, tamanina sekejap, ingat balik, takut terlupa kan, takut dia kacau. Ingat Allah balik. Jadi benda tu tak butuh, sambung je terus sampai habis rukun sembahyang tu, tengah selesai solat. Selepas solat memberi salam, teruskan bacaan surah Ikhlas 3 kali dalam Hamidah sebagai khatam Al-Quran. Lepas tu sebenarnya lekatkan dengan wirid doa apa yang kita buat macam biasalah. Biasanya kita terus zikrullah je, ingat Allah, sebab kita dah belajar ni, tak perlu dah baca lain tu sebenarnya. Ingat Allah lebih besar lagi. Zikrullah itu je sebenarnya kalau ikut kaedah Ustaz Yusin. Tak ada dah baca-baca dah, sebab kita dah makrifat Kalau kecuali untuk dalam majlis, kita ikutlah orang, kita jadi janggal pula kan. Tapi kalau seorang diri, terus dia naik. Ingat ya, itu dah zikrullah tu. Mula-mula memang rasa was-was, rasa pelik kan. Lama ni kita amal wirid lah, baca tahmid lah, takbir lah kan. Tapi bila kita dah duduk dalam sekarang ni, dalam tasawuf ni, zikrullah tu memang dah cover semua dah. Lepas main terus je naik, diam tu naik sama Allah. Tapi kalau mula nak baca lah, tapi bidan itu tak Allah. Tapi kadang dia sejangkan, kalau kita biasa dengan orang ramai, lepas sembahyang kan dia baca ni, tapi kita terus je diam je, duduk sama orang tak tahu. Cara kita itu beza dia sekarang ni. Sebab kita dah masuk, dah kenal Tuhan, dah makrifat. Tapi itu memang rasa janggal mula. Dah lama kita akan rasa aman, tenang. Itu kadang-kadang kita segan lah orang baca kan, kita diam kan. Jadi pelik lah nampak kita kan. Tapi sebenarnya orang tak perasan, kita diam, duduk je, tunduk. Itu lepas solat. Lepas solat setelah duduk, baring kan, berjalan, menyandar, itu mengingatkan Allah. Jadi ini Allah berfirman, dirikan solat untuk mengingati aku. Selepas solat ingat aku, duduk, baring dan kehidupan seharian dalam urusan jual beli, ingat aku kan. Jadi kesinambungan zikrullah dalam solat khusus ada 2 jalan yang paling saling dilengkapi. Mana zikrullah dengan solat tu berkait lah. Apabila zikrullah dengan solat khusyuk digabungkan, maka kalbu akan menjadi benteng rohani yang kukuh kan? Jiwa menjadi tenang, hubungan dengan Allah semakin erat.
Mana kita dengan Allah memang boleh bicara. Tak ada halangan dah itu. Kita dengan dia je ingatan tu. Ini cara ingatan Dan kita zikrullah melalui pintu ingatan. Mana ingat kalau melalui pintu macam ihsan tu kita pandang ihsan kita tahu. Kalau kadang-kadang ihsan kita tahu aku melihat kau ya Allah dan kau melihat aku. Itu ihsan. Nanti mereka akan ceritakan tentang musyahadah semua tu lah. Itu lebih tinggi. Ini basic untuk kita mengajar pada orang baru. Setakat itu je. Kalau dah ada berminat untuk kelanjutan baru masuk ke tasawuf yang ni. Ini baru makrifat dalam keadaan makrifat lagi. Yang basic ni, zikrullah ni. Kalau dah lanjut ke tasawuf baru dia akan ajar dekat-dekat lain lagi. Nanti dalam syarah selanjutnya insya-Allah Pak Jeka akan ceritakan lagi tentang arti bercahaya semua tu kan. Ini basic untuk kita melatih orang yang baru pada para pengajar lah. Kau cerita dia hantar juga ada masalah lah. So sekarang tengok ingat Allah sepanjang masa kan. Ingat Allah sepanjang masa dah bila kita dah lepas solat, kita masih lagi bertahan tu kan. Berjalan, kita kena buat yang tu sehingga dia jadi sebati dengan kita, dengan diri kita ni. Kan? Bila dah sebati pun dah lah. Bila masa kita nak cakap macam mana kan? Orang itu akan mengalami, dia akan merasai sendiri nanti. Mengalami benda tu. Nak cerita susah pengalaman tu. Kadang-kadang kalau dah jadi penjar tu. Tiba-tiba dia akan datang sendiri cepat. Tak perlu nak paksa pun. Itu nanti bila dah sudah latihan, dah ada penjar, istiqamah, sahabat-sahabat akan rasalah masing-masing bahagian. Mungkin berlainan kan cara, tapi tujuan sama je. Sampai ke situ juga. Okey, kita tengok zikrullah melalui pintu ingatan. Bila persediaan kawat mana tadi kita dah ada isi semua kan. Ingatan Allah. Masuk bila kawat seorang diri kan. Maksudnya naik ke atas umur kan. Lihat tu masuk sedikit kawat tu. Bila kita ingat Allah, lepas tu kita akan bercakap sama ada kita nak buat secara dalam keadaan ihsan. Kita tahu kita ingat Allah ni, tapi kita boleh bicara dengan Allah. Ya Allah, aku tahu kau melihat aku ya Allah, tapi walaupun kau tak nampak, aku tahu kau sedang melihat aku sedang melihat kamu. Itu dalam ingatan juga gitu. Lepas tu nafi isbat. Ni nafi isbat kan. Kita nafikan semua sekali ya. Yang tinggal wajah dia. Ataupun nafi semua sekali, yang tinggal adalah zat dia. Kan? Itulah keadaan hakikat. Bila kita dah naik atas, kita boleh bicara, ya Allah, semuanya binasa, yang tinggal adalah zatmu, ya Allah. Itu dalam keadaan hakikat. Di sebalik ini semua adalah zatmu, termasuk diriku kan, diliputi oleh zatmu. Itu keadaan hakikat. Bila kita kata bicara tentang makrifat, semuanya binasa, yang tinggal wajahmu, ya Allah. Itu yang maha halus. Itu makrifat. Kita boleh bicara tu. Itu memang mudah tu. Pak dia cakap mudah di keluar ni, tapi keyakinan itu tu. Kita mesti yakin sepenuhnya bahawa Allah Ta'ala tu sedang melihat kita, kita sedang melihat dia. Begitu juga semuanya binasa, yang tinggal zat dia. Ataupun semuanya binasa, yang tinggal hanyalah maha halus. Latihan tu yang penting. Lepas tu istiqamah lah. Dan mujahadah, apa ada halangan kita mesti tendangkan. Gunakanlah dia kata pedang tauhid tu kan. Kalau ada gangguan, aku tahu Tuhan aku kenal Tuhan aku, bahawa Tuhan aku tidak serupa, tidak lupa. Kalau ada bayangan pergi ke setan kan. Pergi ke setan, aku kenal Tuhan aku dan Tuhan aku tak serupa, tak serupa. Itulah pedang tauhid. Dia kata nampak mudah tapi tak yakin ni. Apa pedang tauhid ke ni? Dia pedang tauhid tu lah. Aku kenal Tuhan aku, dia tak serupa, tak serupa apa. Itulah pedang. Tapi kadang-kadang dia betul ke? Macam-macam ayat Quran tak ada. Itu je benda-benda tauhid. Aku kenal Tuhan. Pergi kau setan, aku kenal Tuhan aku. Jangan ganggu aku.
Saya ingat tak banyak dah yang basic ni nak ajar ni. Cuma kita buat latihan masing-masing sama-sama je. Kalau boleh minta tolong Pak Aziz sekali. Pak Aziz guide untuk ni. Pak Aziz guide untuk solat khusyuk. Pak Aziz pandai. Juga mungkin ini yang karena waktu juga mohon sekali ini kan Pak. Jadi silakan praktek bersama dengan Pak Ja'far supaya betul-betul tadi rasa awak betul ini kan gitu Pak. betul pengalaman yang luar biasa gitu. Kadang-kadang kita rasa macam benda tak logik simple kan. Tapi itu yang sebenarnya pada tauhid. Silakan mungkin Pak Ja'far bisa dibimbing teman-teman untuk sedikit bereksplorasi atau kita ambil sebagai asas solat lah solat. So sekarang kita bersihkan minda dulu, pejam mata, bersihkan minda dulu. Monggo rekan-rekan jamaah semua bisa dipraktekkan walaupun yang sudah paham juga tidak apa-apa, kita membersihkan ulang. Lepas tu ingat Allah, masukkan ingatan Allah. Lepas tu kita buka mata kan. Solat kena buka mata kan. Kalau solat sunat tak apa, kita solat sunat lah boleh pejam mata. tak ada solat sunat boleh pejam mata, solat wajib tu kena buka mata. Dah ingat semua kan? Baca kita ambil basic, baca Qul Huwallah 3 kali, baca baca Ikhlas 3 kali, baca Al-Falaq, An-Nas kan. Lepas tu ingat Allah. Lepas tu buka mata, cuba buka mata kan. Buka mata, nampak kita rasa kuyu kan. So sekarang kita nak solat ni. Kemudian kita nak solat, kita takbiratul ihram kan. Allahu Akbar. Lepas tu baca doa iftitah. Allahu Akbar kabiran walhamdulillah katsiran wa subhanallah wa asila. Baca dalam cuba baca perlahan-lahan tapi hati ingat Allah. Minda ingat Allah. Minda sentiasa ingat Allah. Selepas selesai baca Al-Fatihah. Lepas Al-Fatihah baca surah lazim ke, Qul Huwallah, Ikhlas ke. Kemudian duduk ceramah. Ingat Allah tu. Lepas habis baca surah lazim, ingat Allah betul-betul. Lepas tu baru kita rokok. Allahu Akbar, rokok. Kemudian iktidal. Istiqamah sekejap, lama-lama sekejap, tengok. Ingat balik Allah betul-betul. Okay. Lepas tu baru turun sujud. Lepas sujud, duduk sujud, kita ingat balik Allah. Kalau biasa kita tak lepas, tapi kita cuba tekankan ingatan tu biar tak putus. Kemudian rokok lagi, kemudian naik kan, baca balik Al-Fatihah. Kemudian rokok. Kalau rokok iktidal, sebelum sujud kita ingat Allah, kemaskan keingatan Allah tu. Kemudian sujud. Kemudian duduk antara dua sujud. Sujud lagi. Lepas naik dia duduk tahiyat. Tahiyat tu kita kemaskan dulu ingatan Allah tu, tekan, kemaskan. Baru baca tahiyat.
Bila selesai beri salam, kemahkan ingatan Allah. Lepas tu baca 3 kul lepas solat tu, supaya kita khatam Quran dalam minda. Kemudian teruskanlah ingatan Allah tu, kekal zikrullah tu. Sehingga kita rasa puas. Dengan apa? Kelihatannya pada kesenangan ini. 15. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aplaus untuk Tuan Jamal. Sebenarnya